pada 6 September 2024, Yusof Router telah ditahan oleh pihak polis. Beliau telah dituduh di Mahkamah Kuala Lumpur pada 12 September 2024. Pada 12 Jun 2025, Yusof Router telah didapati tidak bersalah oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Pada 12 Jun juga, beliau telah pun dibebaskan dan dilepaskan daripada dua pertuduhan terkait dengan Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya dan juga Seksyen 36 Akta Senjata Api. Walaupun kes itu dalam status raihan oleh pihak pendakwa raya, seperti mana kita telah tekankan beberapa hari ini, di dalam alasan penghakiman Hakim Mahkamah Tinggi yang terpelajar telah jelas menyatakan bahawa Yusof Router telah menamakan dua individu. Dua individu yang ada Yusof Router telah merangkap Yusof Router dalam kes tersebut. Dua individu tersebut adalah tidak lain tidak bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, dan juga Farhas Wafas Salvador. Kita telah mempunyai maklumat setakat hari ini bahawa laporan polis yang telah dibuat oleh Yusof Router pada 12 September 2024, iaitu 5 hari selepas beliau ditahan dan semasa beliau berada dalam tahanan, beberapa jam sebelum beliau dituduh menamakan dua individu ini, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Farhas Wafas Salvador dalam memerangkap beliau dalam kes dadah dan juga pistol tiruan yang dijumpai dalam kereta tersebut. Sehingga hari ini, ingat tarikhnya 12 September 2024, sekarang ini 31 Disember 2025. Maknanya telah berada lebih kurang 18 bulan. Kita tak tahu, satu, ada tak pegawai penyiasat bagi laporan polis Yusof Router terhadap Anwar Ibrahim dan juga Farhas Wafas Salvador? Pertama. Kedua, sehingga sekarang kita pun tidak ada pemakluman ada atau tidak sebarang kertas siasatan dibuka bagi laporan polis Yusof Router tersebut 18 bulan yang lepas. Dan ketiga, soalan paling mudah yang kita dah tanya dan sehingga hari ini tidak ada sebarang jawapan. Dipanggil ataupun tidak Datuk Seri Anwar Ibrahim dan atau Yusof Farhas Wafas Salvador untuk dirakam percakapan. Selepas melihat kepada perjanjian tersebut, kita dapati bahawa ada unsur-unsur menggadaikan kedaulatan negara, menggadaikan hak ekonomi negara dan juga membawa isu-isu sensitif terkait dengan defense, pertahanan dan sebagainya bagi negara ini, dan kita telah pun usulkan laporan polis yang dibuat. Daripada ratusan orang yang telah buat laporan polis ini, antara individu paling penting atau mungkin terpenting yang telah buat laporan polis di Presin 9 Putrajaya adalah mantan Perdana Menteri Malaysia 2 kali, Perdana Menteri Malaysia yang keempat dan ketujuh, yang amat bahagia Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Persoalan kita sekarang kepada Ketua Polis Negara dan juga kepada Tan Sri Azam Baki, Pesuruhjaya SPRM, daripada surat ini dikeluarkan sehingga sekarang, bila masa nak panggil Datuk Seri Anwar Ibrahim ni? Bila masa nak panggil Tengku Zafrul ni? Bila masa nak panggil menteri-menteri dalam kabinet yang telah kononnya dari segi dasar meluluskan perjanjian ini untuk ditandatangani antara Malaysia dan juga Amerika Syarikat? Sehingga sekarang, bukan satu laporan polis, bukan dua laporan polis, tapi dah sampai 300 lebih laporan polis. Kita pun lihat tak ada langsung 1 inci pun pergerakan terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim ataupun Tengku Zafrul ataupun mereka-mereka yang berada dalam kabinet yang telah dinamakan dalam laporan-laporan polis tersebut berkaitan isu Anwar-Trump Agreement 26 Oktober 2025. Dan lagi sekali saya nak ingatkan kepada Ketua Polis Negara,
Saya nak ingatkan kepada Menteri Dalam Negeri, saya nak ingatkan kepada Tan Sri Azam Baki, ini bukan kes curi lembu, curi selipar di masjid, curi tabung masjid. Ini terkait dengan isu di mana kedaulatan negara telah tergadai. Yang bagi tahu tentang kedaulatan negara tergadai ni bukan Tun Dr. Mahathir seorang sahaja, bukan kita daripada pembangkang sahaja, tetapi media luar negara telah melaporkan dengan begitu luas bagaimana mungkin sebagai sebuah negara yang berdaulat seperti Malaysia boleh menurunkan perjanjian sebegitu rupa. Dan yang bising tentang hal ini juga bukan sahaja orang-orang yang celik pandai dari segi politik, tetapi bekas peguam negara, mantan menteri-menteri kabinet, mantan panglima tentera darat, mantan general-general, dan ramai lagi pihak pakar-pakar ekonomi dan geopolitik yang mempersoalkan bagaimana mungkin kita boleh melepaskan hak kita untuk membuat keputusan dari segi ekonomi, dari segi ketenteraan dan sebagainya sebegitu mudah sahaja kepada Amerika Syarikat.